Dalam pada itu, Datuk Seri Najib menerusi Facebooknya menyatakan beliau akan terus menuntut haknya melalui saluran sah. Beliau membalas komen Samuel ni. Dia kutuk bosku. Ada Facebook ke dalam penjara? Itulah, kau tak pernah duduk dalam penjara, kau tak tahu. Contoh kita bagi satu lah. Kalau di negara barat, macam mana kalau dia nak cakap dengan keluarga dia, diorang ada public phone kan? Begitu juga kami kalau kat dalam penjara kat Malaysia ni. Kita memang dibenarkan menggunakan telefon untuk menghubungi keluarga kita. Jadi kita ada bila keluarga kita datang melawat kita, sama masa kita order makanan yang dibayar oleh keluarga kita ketika melawat kita diberi tawaran untuk membeli kad telefon, memudahkan kita nak menghubungi keluarga kita. Jadi kalau aku cakap kau, apa yang dimaklumkan oleh bosku berkenaan dengan yang kau kata dalam Facebook tadi tu, dia mungkin memberitahu perkara ni pada anak dia. Yang semasa dia menelpon, anak dia masukkanlah dalam Facebook bosku. Itu aja. Jangan nak putar belikkan keadaan. Kau tak tahu dalam penjara, jangan sembang dekat kau kan. Nak tanya orang masuk penjara dulu. Bongok.